It was at this moment that she knew. She fucked up. Rasa nak masuk. Oh, faham? Tak perasan aku masuk ni. Tengok terkejut macam ni. Okey tak? Rasa okey ke? Ya Allah, tak perasan. Teruk ni ni. Ayat ni. Cari air. Ini kalau orang dah bawa lari barang dia ni, selamba je Mat. Aku pergi sebelah tak perasan. Jiru sini boleh tak? Oh, nak jiru-jiru siapa pula? Pintu lah, pokok. Naik kurung tadi kan. Ui, bocor weh. Ya Allah, kau buat apa? Kau tingkat tu rapat lah. Astaghfirullahalazim. Tak pasal ni tu. Mak! Kau tak sedar ke masa Tak kata? sedar gila. Ya Allah. Kau punya fokus nak bersihkan kereta kau nak isi minyak. Aku tutup pintu, kau pun tak sedar. Ya Allah. Aku dah masuk lama. Sekejap. Eh. Aku sejak bila pula aku ada penumpang ni? Aku dah macam, aku rasa aku salah kereta ke apa ni? Kau dah sedar masa buka? Tak, aku sedar. Betul? Ni pun sedar. Dengan siramnya basah-basah dalam tingkat tak tutup dapat. Ya, itu aku macam, aduh, dah Kau tu. tak sedar masalah barang-barang kau dalam ni. Sial-sial dia Aduh. kalau ada orang nak ambil dah ambil dah weh. Tak sempat, sorry. Sebaik dah. aku tu. Sama saya. Sama ya. Aduh. Sorry anda lah kena prank.